sempena Maulidul Rasul 1448 Hijri, Masjid Al-Umawi Teluk Kandis membawakan kepada anda bukan agama jasad. Ustaz Islam Manis. tertegak dengan ruh. La tatharukul ajsad illa bi'idnil arwah. Imam menjadi imam bukan dengan mulut. Ya betul, dia mengaji, dia baca dengan suara, dengan mulut. Tuan-tuan dengar kuliah bukan dengan jasad, bukan dengan telinga, dengan ruh. Saya bercakap bukan dengan mulut, saya bercakap dengan ruh. Sebab tu penat akan jadi kuat. Masa ni masa yang tanah Islam semakin terlepas. Tanah ni, zaman yang umat Islam dibantai tanpa belas. Zaman ni zaman yang penjajah cuba memadam sejarah tanpa bekas. Zaman nenek moyang Melayu kita, apa yang dibuat oleh Siam, tuan-tuan, saudara Muhammad, mati perlahan-lahan. Siksanya bahkan lagi teruk daripada Palestin. Jangan lupa, datanglah beramai-ramai ke Masjid Al-Umawi Teluk Kandis pada 3 September 2026. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir bagi memeriahkan program sambutan Maulidul Rasul pada tahun ini.